Segamawar dalam jambangan, jadi hiasan si anak dara. Pemanis kalam saya sembahkan, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisha Safia binti Azmi. Saya berumur 11 tahun. Saya dari Sekolah Kebangsaan Kulim. Kod sekolah saya ialah KBA 5007. Maka pada hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang paling saya gemari, ialah kisah hidup Abu Bakar, sahabat sejati Nabi. Buku ini ditulis oleh M.K. Riza dan diterbitkan oleh Buku Kau. Buku ini berharga RM12 di Semenanjung dan RM14 di Sabah dan Sarawak. Mari kawan-kawan, kita selami kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan di Mekah. Manakala nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Quhafa. Sejak kecil lagi, Abu Bakar terkenal dengan sifat jujur, lemah lembut dan suka bercakap benar. Apabila Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar adalah orang pertama yang memeluk Islam daripada lelaki dewasa. Beliau sangat mempercayai Nabi dan tidak pernah rasa ragu terhadap Nabi. Abu Bakar membantu Nabi Muhammad SAW berdakwah serta membebaskan hamba-hambanya yang disiksa kerana beriman kepada Allah. Salah satunya ialah Bilal bin Rabah. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, Abu Bakar juga ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bersembunyi di Gua Tur agar tidak dikesan oleh musuh. Semasa di dalam Gua Tur, dia juga sanggup dipatuk ular agar berkorban demi Rasulullah tidak disakiti. Selepas Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang pertama. Beliau memimpin dengan adil dan menjaga kesucian Islam dengan baik. Kawan-kawan, saya ingin
memberi 4 pengajaran daripada kisah Abu Bakar. Yang pertama, setia kepada kebenaran. Kedua, berani berkorban demi agama. Ketiga, sahabat yang baik dan setia. Dan yang terakhir, pemimpin yang adil dan amanah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.